Pelajar tahun 2 Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan Pengajian Pembangunan Amirul Hakimi Muhammad Kamil dilantik sebagai pengerusi baru Jawatankuasa Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar JPMPP Universiti Sains Malaysia USM bagi sesi 2025-2026. Pemilihan Amirul sebagai pengerusi JPMPP dilakukan melalui undian dalam sesi Parlimen Mahasiswa Siri 2 di mana beliau memperoleh 39 undi menewaskan dua calon lain yang turut bertanding. Memang itu asas dalam JPMPP. Kami menjadikan itu satu, tonggak kepada, slogan kami untuk bersikap netral. Walaupun rakan kami sendiri yang bertanding menjadi calon, kami bersikap profesional, berkawan tetap berkawan, tapi tugas adalah tugas. Masih menjalankan tugas seperti biasa dan bersikap netral itu adalah tanggungjawab kamilah. Pada saya amat-amat penting kerana itu suatu, platform kita untuk mengetengahkan isu, pandangan, pendapat bagaimana membentuk corak kampus, pentadbiran di tahap level, mahasiswa, dan membawa, pandangan mahasiswa dari peringkat, mahasiswa ke peringkat atasan pentadbiran universiti, dan pada saya itu amat-amat penting. JPMPP USM yang berperanan seperti Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berfungsi menguruskan proses pilihan raya kampus bagi memilih barisan Majlis Perwakilan Pelajar MPP USM setiap sesi. Sebelum ini, Amirul pernah berkhidmat sebagai Ketua Jabatan Audit JPMPP bagi sesi 2024-2025 dan turut aktif dalam aktiviti kemasyarakatan sebagai pembantu Exco Informasi dan Kerjaya Perkumpulan Mahasiswa-Mahasiswi Selangor dan Wilayah Persekutuan Permas.